Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Isnin. Pagi Isnin 18 hari bulan 18.05. Inilah rutin biasa kami. Maksudnya saya akan ambil budak tu untuk ke sekolah. Dan sebelum ke sekolah, dia orang akan solat subuh secara berjemaah. Jadi vlog kali ni kita akan tengoklah macam mana perjalanan hari Isnin saya. Baru lepas solat subuh. Macam ni tu solat subuh okey? Mengantuk ke apa? Rizal, solat subuh okey? Okey. Okey. Terus pergi kepada rumah-rumah lain lah. Ada 3 buah rumah untuk saya ambil untuk ke sekolah pada pagi ini. Okey. Itu kita punya tenggiling. Tenggiling. Budak-budak ada pun. Cepat. Itu jenis perempuan. Ngantuk lah tu. Ngantuk lah tu. Okey, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna illa rabbina al-ghalibul amin. Kita ke sekolah. Macam itulah perjalanan dia. Okey. Daripada ambil semua untuk ke sekolah, lepas tu saya pun baliklah, ada kerja lain. Nanti tengok pula macam mana keadaan waktu tengah hari. Okey, kita dah sampai waktu tengah hari macam ni. Jam menunjukkan pukul 12.13. Okey, let's go. Masa untuk ambil pelajar. Lama tak boleh hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Okey. Untuk tengah hari ni kita ambil dulu pelajar sesi petang untuk ke sekolah SK, dan juga ambil pelajar sesi pagi balik ke rumah. Macam itulah perjalanannya. Cuaca agak panas ya. Panas pun. Itulah. Macam itulah perjalanan dia. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita teruskan perjalanan. Macam itulah perjalanan. Tak tahu korang dengar tak suara aku, sebab bunyi van ni, van diesel memang bunyi dia macam ni lah. Kalau pakai petrol, bunyi dia slow sikit, smooth je. Tapi kalau pakai diesel memang bunyi dia macam ni. Korang kena rel tu. Aku ada mic tapi tak ada pakai. Okay, jadi aku akan bawa van dulu untuk mengambil pelajar. Mungkin off sekejap kamera. Akan on balik apabila sampai dekat kawasan sekolah. Okey, kita dah sampai dekat sekolah lah. Ini dah hantar budak-budak untuk sesi petang. Sekarang tunggu yang sesi pagi. Sesi pagi ni yang geng-geng yang semalam subuh tadi lah. Orang yang kiranya akan aku ambil sekejap lagi untuk hantar pulang ke rumah. Lepas tu sesi sekolah agama pula. Sekolah agama 2 suku pergi mula ambil dia orang.
pergi ke sekolah agama. Macam tu lah ceritanya. Dia bukan apa tau, bila kita jadi pemandu kan, emosi kena jaga. Dia tak boleh, macam mana kata, kalau emosi tak stabil, jangan mandu lah. Tambah benda ni kan hadap hari-hari. Yelah, nak jaga nyawa orang. Itu sebabnya. Jadi korang boleh tengok lah. Macam ni lah viewnya. Panas tu cuaca. Jadi kita tunggu untuk sesi pagi balik. Sekarang ni, ini geng-geng yang pagi tadi ya. Kiranya dia orang balik ke rumah. Sesi pagi balik ke rumah. Okey, sekejap lagi kedua suku kita akan bawa van untuk daripada sesi petang ke sekolah agama pula. Okey, tunggu jap. Okey. Jam menunjukkan 2.30 setengahnya tu. Aku dah lewat sikit ni. Lewat sikit guys. Lewat. Macam mana? Pertama sebab yalah, hari ni hari Isnin. Jadi kebanyakan apa, dia macam culture shock. Setiap kali Isnin, tak kira sekolah mana pun mesti ramai mak bapak yang datang. Itu menyebabkan perjalanan untuk balik tu lambat sikit. Jadi pada pukul 2.30 macam tu mulalah perjalanan untuk mengambil budak-budak sekolah agama pula. Tu contoh ni dia budak sekolah agama. Nampak kain hijau. Okey. Lepas tu dah habis dia orang belajar dan pukul 6 tu sama lah, hantar dia orang balik dan juga ambil pula sesi petang tadi. Yang budak 1, 2, 3 yang aku hantar tadi tengah hari tadi untuk balik ke rumah. Jadi macam itulah rutin harian setiap hari. Okey, aku nak drive dulu, nak memandu dulu. Okey, nanti kita sambung waktu balik. Maksudnya trip last. Kita sambung waktu tu pula. Okey. Assalamualaikum. Kita jam dah menunjukkan 6.21. Ada waktu untuk sesi petang balik lah. Ni ibu balik. Okey. Geng-geng kita nak balik. Okay, hujan lebat guys. Hujan lebat. Okay, pun kita kena enjoy, kena bertenang, relax. Ni kita ada Kimi ya, tukang lak. Terima kasih Kimi. Macam ni lah van 60-an. Okay. Kita nak pergi ambil pelajar SK pula. Let's go. Okey, jam menunjukkan 7:11 petang. Macam itulah ceritanya. Okey, maksudnya setiap hari ya, rutin harian yang aku jalani ni 5:30 pagi dah memang kena gerak dah. Ambil budak-budak apa semua, ambil pelajar, kemudian pergi semayang subuh. Jadi macam itulah perjalanan dia. Sangat mencabar. Okay, macam yang aku cakap kan, untuk jadi seorang pemandu, driver ni, dia emosi kena jagalah. Sebab apa, kalau emosi tak jaga memang masalah. Sebab cuba bayangkan, emosi dia tak stabil, dia bawa kereta dalam keadaan marah. Apa jadi? Bukan nak kata aku ni bagus, tak ada. Cumanya ialah itulah nak dikabarkan. Jadi pemandu yang baik, insya-Allah selamat perjalanan pergi dan pulang. Okey, jadi sampai sini dulu YouTube saya pada hari ini. Terima kasih kepada yang menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Yang belum subscribe, subscribe sekarang. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.